Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua tuan-puan yang saya muliakan, moderator pada malam ini yang saya raikan Presiden Fajr Associate Tuan Azam Ambiri, Vice Presiden 1 Tuan Khajan Azimuddin, Vice Presiden 2 Tuan Azim Alif, para rakan co-founder, para founder Master Dealer dan tuan-puan para hadirin yang hadir pada malam ini pada weekly business meeting yang pertama pada bulan Mei. Jadi kita sedar tak sedar kita dah pun berada di bulan yang kedua untuk Financial Year Public Goal. Kalau tahun biasa bermula 1 Januari, kita kena tukar mindset kita ni, tahun kita bermula 1 April. Jadi bermula 1 Mei ni, bulan Mei adalah bulan kedua untuk Financial Year Public Goal. Jadi tuan-puan, mudah-mudahan topik yang saya akan bawakan pada malam ini mencetus semangat untuk terus kita berjuang membina bisnes bersama Public Goal. Okay, saya mohon izin untuk share slide saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang saya pilih pada malam ini adalah tentang growth mindset. Tajuk saya ini berkaitan dengan topik leadership lah. Topik leadership yang berkaitan dengan bisnes. Jadi saya akan pilih, jadi saya akan huraikan tajuk growth mindset. Mindset ni kita dah biasa dengar sebut mindset. Kita nak bina bisnes ni, fasa pertama membina mindset. Dalam tempoh 6 bulan fokus join training, join program fizikal, program online. Fokus untuk membentuk mindset sebagai dealer Public Goal. Jadi mindset ni seperti akar lah tuan-puan. Akar macam pokok yang kukuh, pokok kelapa yang kukuh, dia perlukan kepada akar yang kukuh, tunjang yang kukuh untuk pokok itu berdiri dengan diri sendiri. Tapi kalau pokok itu tak dibaja, tak ada vitamin yang cukup, tak ada mineral yang cukup, tak ada air yang cukup, pokok itu pun tak cukup juga zat dia, dan dia pun tak ada kualiti juga, tak berkembang dengan bagus juga. Jadi tajuk yang saya akan sampaikan kepada malam ini berkaitan dengan membina tunjang dalam bisnes, insya-Allah. Okey. Saya perkenalkan diri saya sikit lah. Tadi Tuan Zafir dah perkenalkan diri. Cuma mungkin tuan-puan, saya ni jarang kalau saya tak perkenalkan diri saya lah. Tapi kali ini saya perkenalkan diri saya. Saya ni mula simpan emas tahun 2016 tuan-puan. Tahun 2016 bulan Disember. Siapa yang paling lebih awal daripada saya kat sini? Siapa yang lebih awal daripada saya? Saya rasa Cik Khaja je lah. Cik Khaja ataupun Abang Fendi yang lebih awal daripada saya. Tuan Azam Ambiri saya rasa bulan Mei 2017. Kan? Siapa lebih awal? Ataupun dia tukang introducer. Kan? PG code dia lebih awal daripada saya. 90259 mungkin ada 60,000. PG code, tahniah lah tuan-puan. Jadi tak ada masalah, kita terus saja bisnes kita. Tak ada yang paling awal, tak ada yang paling... Kenapa gerak ni? Tak ada yang lebih awal, tak ada yang lebih lambat. Kita buat bisnes ni, dia tidak ada masa pun. Kenapa bergerak? Dia bergantung kepada timeline masing-masing. Tuhan dah pun memberi... Tuhan telah pun memberi garis masa yang sesuai untuk kita. Setiap orang dia ada timeline dia sendiri, ada garis masa sendiri. Jadi tak ada masalah pun kita bermula bila. Lepas tu saya ada kesedaran simpan emas ni, saya nak bantu orang simpan emas. Jadi saya upgrade saya upgrade sebagai nombor dealer. Selepas 9 bulan saya jadi customer Public Goal. Tahun 2017 bulan Julai. Kemudian saya fokus, saya dapat master dealer dalam masa 21 bulan. Jadi bulan Julai 2017 saya jadi nombor dealer. Lepas tu saya dapat master dealer Mei 2019. Dan kini pada Januari, sebenarnya Januari dia punya qualification saya dapat untuk leadership pin pearl ni pada Januari. Tapi disebabkan dia mengikut financial year, jadi dia bermula bulan April lah. Dan empayar saya sekarang ni dah mencecah 36,000. Alhamdulillah. Okey, tuan-puan, ini saya petik daripada Howard University. Sebenarnya benda ni boleh Google je. Tapi saya nak kongsikan kepada tuan-puan supaya kita ni ada satu kefahaman yang sama tentang mindset ni. Jadi dalam slide ini tuan-puan akan nampak perbezaan antara fixed mindset versus growth mindset. Fixed mindset ni tuan-puan, dia boleh kategorikan orang yang tak nak berubah. Orang yang rasa dah secure, orang yang rasa dah cukup segala segi, dia tak nak berubah dah.
Ataupun orang yang memang tak tahu, memang tak ada ilmu, memang orang yang duduk kat kampung, tak terdedah dengan media sosial, tak ada internet, minda dia tak berubah. Berbeza dengan growth mindset. Jadi kita tengok apa perbezaan dia. Yang pertama tuan-tuan, yang pertama orang yang fixed mindset ni, yang tak nak berubah ni, dia mengelak daripada cabaran. Kan? Mengelak daripada cabaran. Buat apa berhenti kerja? Contoh. Ni contoh-contoh ayat-ayat yang tak nak cabaran. Buat apa berhenti kerja? Dah secure dah pun. Kenapa nak buat bisnes yang tak secure? Itu. Maksudnya, orang yang ada fixed mindset tu, dia nak elak daripada cabaran. Dia menganggap cabaran itu adalah satu kesalahan dalam hidup. Sedangkan kehidupan kita ni tak ada masalah pun cabaran. Kita faham waktu sekolah dulu, mungkin kita faham ujian adalah benda yang kalau salah dalam ujian, maksudnya gagal. Tapi dalam kehidupan, terutama dalam bisnes tuan-tuan, dia tidak ada salah dan silap bila kita berdepan dengan cabaran. Yang penting bila kita berdepan dengan satu cabaran tersebut, kita dah lebih kuat. Sebab apa? Sebab kita dah boleh berjaya melalui cabaran tersebut. Berbeza dengan growth mindset ni, dia menganggap cabaran itu sebagai peluang. Sebagai peluang. Contoh, kita menganggap sebagai peluang. Orang yang tidak ada simpanan, cabaran. Kan? Kita menganggap dekat luar sana headline paper akhbar tunjuk 70% rakyat Malaysia tidak ada simpanan. Kalau orang yang tidak ada cabaran, kalau orang tak nak cabaran tuan-puan, dia fikir ini masalah negara ni. Masalah nasional ni. Tapi kalau kita sebagai orang yang growth mindset, ini peluang. Peluang untuk ajar mereka ini untuk simpan emas. Bila ada simpan emas, cukup 1 dinar dah lebih RM2,000. Dah lebih, maksudnya lebih 25% tu dah akan bertambah. Maksudnya 70% tu akan berkurang. Maksudnya kita boleh tukar masalah itu kepada peluang. Yang kedua, doesn't accept failures or mistake. Maksudnya dia tak terima kegagalan. Seperti saya bagi tahu tadi, kalau kita diajar masa zaman persekolahan ataupun zaman universiti, bahawa elakkan kesilapan. Sebolehnya kita nak 100%. 99%, maksudnya kalau kita nak marking subjek. Tapi dalam hidup dia tak begitu. Dia tidak begitu. Maksudnya kegagalan itu benda biasa. Semua orang, Tuhan dah uji dengan certain kegagalan, certain ujian. Kita accept ujian tersebut. Kalau orang yang berminda fix ni tuan-puan, dia tak nak pun cabaran. Janganlah keluar rumah contoh. Jangan keluar rumah nanti accident. Jangan keluar rumah nanti kena rompak. Maksudnya tak nak keluar rumah sebab apa? Sebab takut cabaran yang kat luar. Tapi orang yang berminda nak growth ni, nak membangun ni, dia meraihkan, embrace constructive feedback. Walaupun ada ujian tu diambil sebagai penambahbaikan. Nampak sebagai ujian itu adalah nak tambah baik. Dalam bisnes kita sentiasa berdepan dengan masalah kan, ataupun ada je isu-isu, banyaklah isu-isu dalam bisnes kan. Dalam Papigo sendiri adalah isu-isu dia, tapi kita dapat feedback daripada customer, daripada prospek, sekian. So Papigo datang come out dengan penambahbaikan. Okey, yang ketiga, orang yang fixed mindset itu apa, dia percaya bahawa bakat itu tak akan berkembang lah, statik. Sebab itu satu point saya suka, kalau kita biasa dengar orang yang dipanggil introvert. Tuan-puan, ada tak yang introvert kat sini, yang mengaku introvert? Orang yang introvert ni kononnya tak boleh nak bercakap dekat depan, tak boleh bercakap depan video kan, introvert. Ada tak orang introvert? Oh, Fahmi Izzat. Okey. Sebenarnya kita menganggap diri kita tu sebagai introvert tu, dia di dalam kategori fixed mindset. Minta maaf saya bagi tahu. Orang yang menganggap begitu adalah fixed mindset. Sebab apa? Sebab bakat kita ni Tuhan bagi dia unlimited tuan-puan. Kita punya bakat ni, talent ni, sky is our limit. Bakat kita adalah langit limit kita. Maksudnya kita kena improve lah, macam Tuan Zul sebut dalam PLT yang lepas. Kalau tak reti bercakap, cakap 1000 kali. Tak reti buat video 1000 kali. Nanti akan dapatlah bakat tersebut. Akan adalah bakat tersebut. Sama juga introvert, sama juga orang yang tak reti menulis, sama juga orang yang tak reti bercakap, tak reti menulis. Buat artikel 1000 kali, nanti retilah menulis. Macam tu. Jadi perbezaan dengan growth mindset ni adalah learns and grows from failure.
Maksudnya dia sentiasa belajar apa kesilapan. Ada typo, typo, edit balik. Itu adalah salah satu cara kita nak buat growth mindset. Jangan padam, tak payah padam, tapi kita improve. Kita edit balik. Contoh posting Facebook lah, saya beritahu. Nampak ayat ni tak sedap dah. Jangan padam. Kita buat apa? Kita edit. Ada butang edit. Maksudnya growth mindset ni, dia sentiasa fikir tentang edit. Tapi kalau orang yang fit mindset yang tuan-puan, dia fikir nak delete je. Nak delete sebab apa? Video ni tak bagus lah, video ni tak cantik lah, macam tu lah. Orang yang fit mindset, dia biar je video kat situ, dia tambah lagi next video, buat lagi baik. Sama juga dengan artikel, dengan posting. Betul. Tak ada doktor yang keluarkan CJ pengesahan introverts. Kalau tak ada kromosom X hilang ke, kromosom Y hilang ke, yang mengatakan kita ni introverts lah. Kan? Lepas tu, fixed mindset ni shies away from unfamiliar things. Maksudnya, dia malu lah, dia segan dengan benda-benda yang tak selesa dengan dia lari. Tapi kalau orang yang growth mindset ni, dia percaya bahawa kemahiran itu boleh diperbaiki, boleh dikemaskini, boleh di-develop, boleh dibuat penambahbaikan tentang skill yang dia ada. Dalam bisnes kita public good itu apa? Sama juga. Yang pertama, kita kena improve di segi mindset, improve di segi skill and knowledge. Yang ketiga, improve di segi skill and knowledge. Yang tiga. Okay. Jadi tuan-puan, ini antara yang saya nak bawa tuan-puan untuk tajuk growth mindset pada malam ni. Jadi kita dah berada kat mana tuan-puan sekarang? Kita berada kat growth mindset ke, ataupun kita masih lagi berada CP dekat fixed mindset? Tuan-puan boleh identify tak kita berada kat mana sekarang? Tuan-puan berada di kategori mana? Fixed ke growth? Kan dulu ada satu movie India, masa saya belajar dulu, dia ada satu movie, dia nama dia Slumdog Millionaire Slumdog, tak silap saya. Jutawan yang lahir daripada apa Slumdog ni? Maksud Slumdog ni yang duduk di rumah-rumah apa lupa dah nama Slumdog tu apa maksud dia. Tak ingat. Siapa tahu maksud Slumdog? Slumdog Millionaire, betul. Saya rasa Cik Haris ni dia seusia dengan saya, dia tahulah cerita tu kan. Slumdog Millionaire. Jutawan yang lahir daripada apa? Slumdog. Siapa tahu perkataan Slumdog? Saya tak keluar. Perkumuhan. Boleh. Dia macam duduk di pinggir-pinggir kota lah. Duduk merempat macam tu lah. Jadi, tapi ada boleh keluar jutawan. Kenapa? Kenapa ada jutawan daripada sepatutnya fixed mindset lah kan? Tak terdedah dengan media, tak ada akses kepada orang yang kaya dapat. Tapi kenapa boleh jadi jutawan? Sebab apa? Sebab dia ada growth mindset. Stinggan. Okey, perkataan Stinggan saya nak cari tadi. Terima kasih Cik Rama. Perkataan Stinggan. Ya betul. Stinggan tapi boleh melahirkan millionaire. Tuan pun boleh tengok video tu. Saya tak pasti ada lagi kitab movie tu. Okey. Kenapa? Saya nak kongsikan, saya naik sekejap. Kenapa dealer public good perlu ada growth mindset? Kenapa? Jadi saya ada 4 sebab yang mengatakan bahawa dealer public good ni kena ada growth mindset. Kita tak boleh duduk di static di tempat yang fixed mindset. Ada contoh, ada kadang-kadang kenalan-kenalan saya yang jumpa saya beritahu, aku ni macam dah terlambat dah ke nak buat public goal. Kau dah lama dah buat public goal. Macam saya 7 tahun ni, masuk tahun yang ke-8. Boleh tak aku buat lagi business public goal? Aku baru nak start. Dia tak ada masalah tuan-puan. Melainkan minda kita ni, mindset kita yang mengatakan kita tak mampu, memang kita tak akan mampu lah. Jadi yang pertama ni, it allows you to move in new fields. Jadi membolehkan kita ni beralih ke bidang baru. Bila kita ada growth mindset tuan-puan, kita akan ready. Kita akan bersedia untuk berpindah daripada, dengan kata lain, kalau kita biasa guna perkataan hijrah lah. Kan? Kita akan berhijrah kepada yang lebih baik. Kita ready, maksudnya kita tak ada halangan. Tak ada block, mental block yang mengatakan kita kena duduk kat situ sajalah engkau. Tak. Tapi bila ada growth mindset tuan-puan, kita bersedia untuk berpindah, berhijrah. Move into new fields. Membolehkan kita beralih ke bidang baru. Kita semua, yang saya sendiri tuan-puan, saya ni bidang kerja government, kerja bidang kesihatan. Jadi memanglah kalau nak fikir saya ni dia punya jarak jauh
kan, daripada kita bekerja makan gaji, lepas tu bidang kesihatan, tiba-tiba masuk dalam bidang keuangan. Tak ada masalah kalau kita ada growth mindset. Jangan kita menghadkan kita punya background kita dengan kemampuan kita. Contoh, aku ni bukan background keuangan, aku ni bukan background sekian-sekian, aku ni tak tahu benda pun pasal emas. Boleh ke berjaya dengan public gold? Tak ada masalah tuan-tuan. Once you have a growth mindset, kita akan ready untuk embrace new challenge, embrace untuk dalam bidang baru. Okay? Jadi yang pertama adalah untuk kalau kita ada growth mindset, dia membolehkan kita ni untuk berhijrah, untuk dapat pengalaman baru, mendapat bidang baru dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, it fosters resilient. Bahasa yang mungkin jarang-jarang jumpa perkataan ni, tapi saya dah buat maksud dia kat bawah tu. Dia memupuk ketahanan. Bila kita growth mindset tuan-tuan, kita bertahan walaupun ada cabaran dalam bisnes kita sendiri. Cabaran, contoh cabaran yang paling besar sekali dalam bisnes ni, mungkin saya tak jumpa lagi lah cabaran yang paling besar dalam public gold ni, tapi mungkin orang yang baru menganggap cabaran itu besar. Contoh saya bagi tahu contoh, gold bar, customer dia dapat gold bar yang ada red dot, yang ada merah dekat gold bar tersebut. Rius kampung bagi tahu, pergi kat branch ni tanya, contact branch tu. Tapi kalaulah kita ni ada growth mindset, kita tak fikir benda tu sebagai negatif. Ada seorang dealer saya ni, kan, saya bagi tahu dia, saya tak boleh nak kita tak boleh nak explain lebih. Google sajalah, dekat Google bersepah orang cerita tentang red dot contoh. Tapi kalau kita ni ada growth mindset, tak ada masalah pun, cari je dekat Google, cari dekat YouTube, buat research sikit, buat kajian apa itu red dot. Ini contoh saya bagi supaya tuan-puan sentiasa bertahan walaupun ada masalah, tidak undur ke belakang. Kita bertahan dan kita pergi ke depan. Dia panggil bila kita ada growth mindset ni, dia akan membina ataupun memupuk ketahanan kita. Kalau dalam artikel ni saya ambil daripada artikel daripada Oxford juga. Ada satu cerita, dia buat kajian, ada satu kesilapan. Dia fikir, maksudnya kajian ni dia fikir aktiviti otak lah. Dua-dua ada diberi satu masalah yang sama, tapi dua kumpulan berbeza. Dua kumpulan berbeza, yang ni fixed mindset, yang ni growth mindset. Yang fixed mindset tuan-tuan, otak dia tak bergerak pun. Tak ada aktiviti pun kat otak dia. Dia tak nak fikir pun tentang benda macam ni. Maksudnya masalah berlaku, dia tak nak fikir pun. Dia pass kepada orang lain. Dia pass kepada upline dia pass kepada saya. Masalah customer dia pass kepada saya. Dia tak ada growth mindset. Dia tak nak fikir benda tu adalah benda yang boleh memperbaiki bisnes dia, boleh memperbaiki ketahanan dia. Tapi berbeza dengan orang yang growth mindset ni, diberikan mistake, kesilapan yang sama, tapi otak dia aktif. Memikirkan macam mana penyelesaian dia. Nak cari kat mana, nak solusi kat mana, nak buat headdress ke, nak WhatsApp staff ke. Dia aktif. Sentiasa berfikir. Jadi tuan-tuan, kita jangan berada di fixed mindset. Apa masalah yang berlaku, kita bertahan dan kita cari ke solusi. Jangan nak nak cipta masalah yang baru. Sedangkan benda tu bukan masalah pun, tapi kita menganggap benda tu sebagai masalah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa di dalam public good ni perlu ada growth mindset? It enables you to iterate on your product. Ayat gempak tapi tengok maksud dia kat bawah ni, dia membolehkan kita mahir dengan produk jualan. Tuan-tuan, kita ada dalam, seperti saya sebut tadi, dalam kehidupan kita ni, kita meraihkan failure, meraihkan kesilapan. Kita menganggap kesilapan itu adalah peluang untuk kita grow, untuk kita improve. Jadi dalam bisnes public pun sama. Contoh dulu JIT lambat sampai, orang order terlalu ramai. Lepas tu kena pergi ambil kat stok, kena ambil stok dekat branch, sampai kena queue lama. Sekarang ni dah ada JIT. Itu adalah tuan-tuan, itu adalah kita nak public go sudah pun dia iterate, dia mahir dengan produk, dia mahir dengan masalah yang berlaku tu dan improve, buat jalan penyelesaian. Kita tak perlu fikir tentang produk pun tuan-tuan. Kita sebagai dealer public go, produk tu public good dah buat kepada kita. Servis tu dah ada. Kita hanya mahir saja apa yang ada kat public good. Dealer-dealer baru terutamanya. Cuba mahir, cuba dipanggil kita menjadi first customer kepada bisnes kita.
First customer maksudnya kita menjadi pelanggan pertama kepada bisnes kita. Public Go ada apa? Public Go ada GAP. GAP pun ada apa? Atau ada auto debit. Cuba. Sebab kita nak mahir dalam produk kita. Public Go ada apa? EPP. Payment dengan easy payment purchase. Sekarang ni bermula setiap per hari tu dia kena auto debit. Macam mana nak buat auto debit? Dia kena bayar FPX dulu, barulah bayaran kedua baru start auto debit. Lepas tu Public Go ada aurat purchase. Macam nak collect untuk aurat purchase? Dia kena mahir dengan produk kita. Tuan-tuan, kalau kita tak menjadi first customer kepada bisnes kita, tak ada growth mindset. Kita tengok orang lain buat itu, buat ini, tapi kita tak nak buat. Auto debit tak nak buat. EPP pun tak nak buat. Tengok orang lain buat jadual payment dia. Kita tengok saja. Tuan-tuan, jangan berada di golongan begitu. Maksudnya kita sebagai dealer Public Go kena mahir dengan produk kita. Kita menjadi pelanggan yang setia kepada produk kita. Okay. Maksudnya contoh orang beli Gap masa harga naik hari tu. Kita tak terfikir pun nak beli contoh. Maksudnya kita orang beli, kita beli juga, tunjukkan kita beli. Walaupun harga naik kan. Maksudnya sebab apa? Sebab kita ni menjadi customer kepada produk kita. Okay. Seterusnya tuan-tuan, kenapa dealer Public Go kena ada growth mindset? Ini penting tuan-tuan. It keeps you humble. It keeps you humble maksudnya kita kekal sebagai seorang yang berendah diri. Humble ni sangat dia sebenarnya humble ni seni dalam kehidupan. Tapi dalam bisnes tuan-tuan, dia seni yang terpaksa, yang kena paksa. Sebab ini saya nak bagi tahu sebab kita mungkin dah ada pengalaman dengan bisnes kita sebelum ini, kan, pengalaman ataupun kita dah tahu tentang marketing. Saya ni contoh saya ni bekerja di syarikat A sebagai marketing. Tak apa, saya nak jadi dealer Public Go, mudah je nak dapatkan 100 orang customer. Mudahnya nak dapatkan 1000 orang customer, mudah je sebab saya dah ada pengalaman sebagai marketing officer dekat company tersebut. Masuk dalam Public Go, senyap juga tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak ada humble. Tak nak belajar benda baru. Tak nak belajar TikTok, tak nak belajar video, tak nak belajar. Kita ajar dekat weekly business meeting, tak nak join. PLT tak nak join. MDC pun tak nak join. Sebab apa? Sebab kononnya kita dah reti. Tuan-tuan, itu bukan humble. Humble ni dia kekal sebagai orang yang merendah diri, yang sentiasa menyediakan gelas yang kosong. Yang sentiasa menyediakan gelas yang kosong. Tuan-tuan, berbeza kalau kita jumpa dengan orang yang dah lama buat bisnes ni, yang dah achievers, yang dah pun mencapai sesuatu. Bahasa dia berbeza tuan-tuan. Bahasa humbleness dia tu berbeza. Sebab apa? Sebab mereka ni sentiasa nak belajar dan mereka dapat apa yang mereka belajar dan mereka buat. Hasilnya mereka dapat. Kalau kita ni sentiasa merasakan diri kita ni cukup semua di segenap segi, kita tak akan grow. Tak akan grow dengan bisnes Public Go. Okey. Tuan-tuan, bagaimana nak bina growth mindset? Okey, bagaimana nak bina growth mindset? Yang pertama, embrace challenges. Maksudnya kita menerima cabaran. Kita raikan cabaran itu sebagai makanan dalam kehidupan kita. Okay, jangan menganggap cabaran itu benda yang negatif, benda yang kita nak elak. Cabaran kita, betul lah kita nak elak cabaran, tapi kita berhati-hati nak elak cabaran. Tapi bila once cabaran tu dah berdepan dengan kita dan memang dekat depan kita pun, nak elak pun tak boleh. Kita embrace, kita terima saja cabaran tersebut dan kita berdepan dan kita akan menjadi someone yang berbeza. Kan? Sebab apa? Sebab kita dah pun melepasi cabaran tersebut. Dalam ayat ni dia kata, view challenges as opportunities rather than obstacles. Maksudnya anggap cabaran itu sebagai peluang dan jangan menganggap sebagai halangan. Each one is a chance to learn and grow. Setiap daripada kita ni ada peluang untuk belajar dan grow, untuk berkembang, membangun. Tak ada halangan untuk berjaya. Kita tak ada barrier untuk berjaya tuan-tuan. Semua boleh berjaya, cuma yang kental saja yang mampu ke depan. Okey. Yang kedua, bagaimana nak bina growth mindset adalah celebrate efforts, not just success. Yang kita berjaya tuan-tuan. Contoh dalam Public Go ni dia ada sekecil-kecil award. Tuan-tuan, saya nak tanya sikit, apa yang paling kecil award yang Public Go sediakan masa ARN? Boleh komen, boleh komen dekat chat. Apa yang award yang paling kecil yang Public Go sediakan? Okay, kelak 100. Okay. Yang paling besar yang ada di Public Go, yang paling besar, tak ada orang lagi dapat.
yang paling besar, private jet. Private jet ni untuk Crown lah, Crown Mukhlis Crown, Crown Ambassador. Okay, kelab 10,000. Betul juga, betul kelab 10,000. Tapi mungkin nanti order dapat kelab 20,000. Okay, jadi saya nak bagi tahu tuan-puan, raikan kejayaan-kejayaan kecil kita. Contoh, alhamdulillah hari dapat close, dapat 250,000, 25,000, dapat bronze kan. Maksudnya raikan usaha kecil ni, maksudnya effort kita tu dia bermula dengan apa? Dengan effort kita boleh live. Contoh boleh live 2 jam tanpa henti. Contoh itu adalah effort yang kita kena celebrate. Ataupun kita boleh buat satu video berkualiti, dapat engagement, dapat view banyak, dapat FYP. Itu adalah effort kita yang kita rasa benda tu remeh pada pandangan orang lain. Tapi untuk kita, saya tengok ada posting-posting dealer-dealer kita selalu sebut me versus me. Itu adalah kita raikan kejayaan kecil kita. Tapi kejayaan kecil kita tu jangan duk comfort lama sangat. Dah dapat 100 kelab, tak apa dah dapat 100 kot tahun ni, tak payah buat rekrutmen lagi lah. Jangan selesa kat situ. Tuan-puan, effort tu adalah tangga kepada kejayaan yang besar. Nak naik tangga kena konsisten lah tuan-puan. Kalau dapat 100 kelab, dapat 365 kelab, dapat 1000 kelab, dia konsisten ke atas. Jadi dekat sini dia kata bagaimana nak bina growth mindset, raikan kejayaan kecil untuk dapat kejayaan yang besar. Okey. Seterusnya, untuk yang ketiga adalah nak membina growth ni dengan cultivate curiosity. Maksudnya sentiasa ada rasa ingin belajar. Sentiasa ada rasa dahaga kepada ilmu. Kan? Sentiasa fikir macam mana nak grow situ, nak grow sini. Kan? Dekat kita punya ekosistem tuan-puan, dekat 5G Associate dengan G100 ni, ekosistem kita sangat subur dengan ilmu. Sangat subur. Kan? Nak ke tak nak saja. Dekat malam ni, contoh malam ni, weekly business meeting, hadir sebagai baja dalam bisnes kita, PLT hadir. Satu lagi yang kita kena appreciate adalah usaha tim kita adalah G100 Academy. G100 Academy saya sendiri tuan-puan, saya hadir bulan lepas, hujung bulan April. Saya ni kalau ikutkanlah tuan-puan, saya ni pin leader dah tuan-puan, Pearl. Tapi saya hadir GSR Puan Odah. Saya hadir buat video Tuan Azim Alif. Saya bayar RM60 satu kelas tu. Kalau 2 kelas, 120 saya bayar. Kenapa? Sebab saya ni nak letakkan diri saya ni sebagai orang yang sentiasa tak cukup. Bukan tak cukup di segi harta. Itu tamak pula. Tapi tak cukup di segi nak tahu. Kan? Kita ni akan berkembang bila kita ada new knowledge. Akan ada ilmu yang baru. Tuan-puan rasa dah cukup kat sini, dia tak cukup tuan-puan. Tak cukup dengan sekadar online saja. Kenapa kita buat G100 Academy? Supaya tuan-puan sentiasa sentiasa dibajai dengan ilmu-ilmu baru. Dia tak sama dengan orang yang mengajar di online dengan orang mengajar offline. Tak sama. Tak sama tuan-puan. Masa di sesi GSR, tuan-puan pernah tengok business center Puan Odah? Puan Odah tunjuk business center dekat situ kepada kami peserta 8 orang. Maksudnya, saya nak bagi tahu speaker dipanggil tutor, dia akan expose benda-benda yang dia tak pernah expose dekat situ supaya kita rasa mahal kongsi kat situ. Jadi tuan-puan, cubalah tengok jadual mana ada ke lapangan, minta cuti. Saya minta cuti pergi. Minta cuti pergi G100 Academy. Okey. Jadi sentiasa ada rasa ingin belajar. Kita ada G100 Academy, kita ada MDC. Semua benda ni tuan-puan adalah untuk orang yang sentiasa dahaga ke ilmu. Sentiasa ada rasa nak grow dalam bisnes. Kalau dia duduk fixed mindset, dekat situ sajalah tak grow sampai bila-bila. Dia menebang pokok dengan kapak yang tumpul. Tebang. Yang pertama dahlah pokok tu jadi rosak. Tak ikut bentuk dia kan. Yang kedua, kita ni penat duduk tebang penat di segi tenaga. Yang ketiga, kita akan rasa putus asa. Tak nak aku buat, tak siap-siap pun. Contoh. Tak jadi-jadi pun bisnes public go. Cari bisnes lain lah. Jadi tuan-puan, orang yang rasa dah semua tahun ni sebenarnya dia tak berjaya juga. Sebab apa? Sebab dia tebang pokok dengan kapak yang tumpul. Tapi kalau kita ada kapak yang, bukan kapak, kita ada gergaji yang tajam,
Kita tak guna tenaga pun, kita guna mesin je, cas beberapa minit je, gergaji boleh tebang pokok. Kita guna kuasa ilmu untuk grow business kita. Okay. Yang ketiga, cultivate curiosity. Dengan ada mindset growth mindset ni, dia sentiasa ada rasa nak belajar. Yang keempat, tuan-puan, prioritize learning over approval. Ini tak apa, saya baca dia punya maksud dia. Fokus kepada apa yang kita boleh perbaiki dan belajar. Jangan fokus kepada apa yang orang pandang kepada kita. Tuan-puan fikir, okay, aku dapat kelas 100 ni tak ada orang pandang kot, kan. Sekarang ni semua Q kan. Q bonus. Dapat bronze ni tak ada orang pandang kot. Tak ada, tuan-puan. Kita jangan pandang kepada apa yang orang pandang. Jangan tengok kepada apa yang orang pandang. Tapi kita sentiasa fokus apa yang kita boleh perbaiki. Kan. Baru dapat bronze ni, kan. Hari ni hari yang keempat. Orang dapat bronze, orang lain dapat platinum dah. Tak apa, tuan-puan. Kita kena perbaiki. Kan? Sebab proses growth mindset ni, tuan-puan, dia tak berada di tempat yang sama. Dia akan ada apa dipanggil dia akan sentiasa compounding. Dia akan rasa ada compounding. Dia akan sentiasa bertambah. Satu dak satu. Tapi dia bukan tak jadi satu dak satu jadi 4, 5, 6. Dia akan compounding. Jadi tak ada masalah, tuan-puan. Yang penting kita konsisten saja dan kita tengok kepada apa kita boleh perbaiki, apa yang kita boleh improve. Bukan tengok kepada apa yang orang lain tengok kepada kita. Okey. Yang kelima, tuan-puan, saya rasa ini yang terakhir. Bagaimana nak bina growth mindset adalah surround yourself with growth minded people. Ini yang sangat mahal saya rasa dalam tim kita 5G Associate. Sentiasa berada dalam circle growth minded people. Maksudnya sentiasa berada dalam circle yang nak membangun. Tuan-puan, saya nak bagi tahu, kalau bisnes yang kita buat, bisnes yang biasa-biasa lah, contoh kita menjadi ejen jual bantal contoh, ataupun kita jadi ejen jual baju contoh. Orang-orang macam ni, ejen macam ni terpaksa bayar, tuan-puan, untuk join program-program yang dalam circle yang growth minded ni. Terpaksa bayar berpuluh-puluh ribu untuk sertai program yang nak membina yang growth minded people ni. Tapi kita percuma je. Percuma saja, tuan-puan. Contoh, kita ada program GNG pada 12 Mei ni di Cyber Lake di Cyberjaya. Percuma. Next, kita ada program di Sungai Petani. Membina 1 juta pertama di Sungai Petani, tak silap saya 24 Mei. Kat situ. Percuma. Pergi program-program fizikal, tuan-puan, untuk dapatkan circle ni. Tak cukup, tak padan dengan kita berada dalam online saja. Saya bagi tahu kepada dealer saya, cari semasa sebulan, 1 kali sebulan tu pergi keluar. Jangan duduk di tempat yang sama. Pergi keluar. Spend duit sikit, pergi cari program di SKDE ke, KQDE ke. Program kena cari, tuan-puan. Jangan static di tempat kita. Kononnya kita berada di jauh di kampung hujung sana. Saya ni, tuan-puan, kalau tahu saya kat mana, saya tak bagi tahu. Saya tak pernah cerita saya stay kat mana. Tapi saya stay kat Pasir Mas. Pasir Mas ni sangat jauh. Sampai internet saya ni, baru tahun lepas baru dapat internet. Saya boleh guna pada hari ni. Kalau nak fikir saya ni sangat sedih lah. Sangat sedih. Tapi bila kita fikirkan, kita ada mindset, growth mindset ni, saya tak jadi halangan. Apa-apa event, saya pergi je, naik flight, pergi KL. Tahun ni, bulan lepas saya pergi 3 kali KL, tuan-puan. Pergi Tawau. Saya ready je pergi Tawau. Sebab apa? Sebab saya nak sentiasa berada dalam circle growth minded people. Kalau saya duduk kat kampung, tak pergi ke mana-mana, gitulah. Dengan makcik-makcik kampung, bercakap tentang lembu, bercakap tentang mengumpat pasal hal orang lain, bercakap tentang subsidi, bercakap tentang bonus raya. Kan? Jadi saya rasa bosan macam tu. Saya rasa nak keluar. Kena keluar, pergi cari circle kita yang nak grow. Tak bercakap tentang hal orang lain. Kita nak cakap macam nak membangunkan diri kita sendiri. Jadi join program GNG nanti 12 hari bulan Mei. Daftar siap-siap. Tanya Upline FMD, tuan-puan, nak join macam mana. Percuma. Program M1GP di Sungai Petani. Percuma. Tak ada masalah, tuan-puan bukan orang utara, boleh je pergi. Orang KL boleh pergi. Orang Kelantan boleh pergi ke sana. Sebab apa? Sebab kita nak membina growth mindset dan berada dalam circle growth minded people. Okay, saya nak petik daripada Syahir Imam Syafi'i. Saya rasa ini ada kaitan dengan growth mindset. Ada komen.
17 Mei, saya rasa dah ubah di Sungai Petani 24 Mei. Tengok balik. Dia dah keluar poster dah. Saya tak pasti. Nak tengok balik. Okey. Syair Mas Syafiq ni tuan-tuan, saya nak baca yang pertama. Aku melihat air menjadi rosak kerana diam tertahan. Air yang bertakun tuan-tuan, dia tak pergi ke mana-mana, malah dia akan berlumut, akan tumbuhnya jentik-jentik, anak nyamuk. Kat situ air yang tak mengalir. Tapi kalau air mengalir, dia akan sentiasa jernih. Even air mengalir tuan-tuan, dia boleh buat bersuci lagi. Boleh bersuci, boleh ambil wuduk dengan air mengalir. Yang kedua, jika mengalir menjadi jernih, jika tidak akan keruh menggenang. Singa tidak akan tinggalkan sarang, tak akan dapat mangsa. Singa jika tak tinggalkan sarang, tak akan dapat mangsa. Dia kena keluar, kena cari mangsa dekat luar sana. Tuan-tuan, kalau lalu jalan Gerib, tu akan jumpa dengan gajah. Kenapa gajah keluar tuan-tuan? Nak cari makan. Kalau duduk dalam hutan, tak keluar, dia tak boleh makan. Sama dengan kita tuan-tuan, kita kena keluar. Kita kena keluar. Dan saya sangat admire dengan dealer-dealer bawah 5G ni yang sanggup berhijrah daripada tempat yang selesa ke tempat yang tak selesa. Contoh, saya nak bagi contoh Puan Fatihah. Duduk di Kota Kinabalu tapi sekarang menetap di KL. Semata-mata nak grow business tuan-tuan. Semata-mata nak grow business. Dan leader-leader kita, Tuan Azim Alif, Tuan Azhar Amiri, Cikgu Wei duduk satu perumahan yang sama tuan-tuan. Sebelum ni berbeza-beza. Saya kalau fikir kan, kenapa dia orang ni dah full time kan? Kenapa dia orang tak duduk kat kampung je jaga mak ayah? Kan? Duduk kat kampung je, duduk kat kampung jaga mak ayah kan? Kalaulah betul financial freedom, tapi kat situ tuan-tuan, dia tak akan membangun growth mindset. Tak akan dapat growth mindset tersebut kalau kita berada di tempat yang sama. Saya rasa tak ada masalah lah kalau tuan-tuan duduk di tempat yang sekarang, tapi kena keluar juga. Sebulan sekali kena keluar, 3 bulan sekali kena keluar, paling tidak 6 bulan sekali kena keluar. Kena pergi keluar daripada tempat tuan-tuan untuk associate dengan tim kita. Anak panah tidak, jika tak tinggalkan busur, tak akan kena sasaran. Maksudnya anak panah, kalau kita tak panah dia tak keluar daripada dia punya busur dia, tak kena sasaran. Kan? Mahal setakat mana, setara mana pun anak panah tersebut, tapi kalau dia tak keluar, kita tak tarik dia, tak kena sasaran. Jika matahari di orbitnya tak bergerak dan terus diam, tentu manusia bosan padanya dan enggan memandang. Kalau matahari di statik kat situ je, pukul 7 pagi kat situ sampai 7 petang tak bergerak-gerak tuan-tuan, kita pun tak dapat cahaya. Orang yang kat bawah tak dapat cahaya. Dia kena bergerak. Biji emas bagaikan tanah biasa sebelum digali dari tambang. Okey, biji emas yang bernilai yang kita duduk jadi promote sekarang ni, duduk bawah tanah tuan-tuan, perlu gali, perlu cari, perlu lombor, perlu ditapis, macam-macam untuk menjadikan emas yang bernilai. Okay. Kayu gaharu tak ubahnya seperti kayu biasa jika di dalam hutan. Kayu gaharu yang orang buat minyak wangi tu kan, kalau orang tak ambil dekat hutan, tak keluar, tak bau wangi pun, tak ada pun nilai dia. Tapi bila kita ambil kayu gaharu tersebut, buat keluar, proses dia jadi wangi, jadi minyak wangi, buat mahal pula nilai dia. Jadi tuan-tuan, itulah saya rasa untuk perkongsian saya pada malam ini. Saya harapkan tuan-tuan dapat sesuatu. Kita jangan berada di fixed mindset, orang yang tak nak berubah, orang yang tak nak ada pembangunan dalam diri, statik kat situ saja. Jadi kita nak berubah pada malam ini, berubah kepada growth mindset. Sama-sama kita nak grow, kita nak berhijrah daripada apa yang kita dah ada sebelum ni. Lupakan pengalaman semalam, lupakan hidup kita yang semalam, tapi kita nak bina hidup baru yang lebih baik, yang lebih kaya, yang lebih gemilang, insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja pada malam ini. Saya ada satu slide last, saya rasa tak ada lah. Okay, tak apa. Okay, terima kasih. Saya kembali kepada moderator Cik Zafi Hilmi. Assalamualaikum dan selamat malam.